Universiti Malaysia Kelantan UMK melalui Pusat Kewangan Lestari CFS telah memperoleh kutipan dana wakaf dan endaumen berjumlah RM7,390,960.05 hasil sumbangan rakan strategi industri sejak tahun 2019 hingga 2025. Pada ucapan aluan Naib Chancellor UMK, Profesor Datuk Insinyur Teknologis Dr. Arham Abdullah berkata, angka ini bukan sekadar statistik tetapi ia adalah simbolik kepada kepercayaan tinggi rakan korporat, antaranya ialah Lembaga Tabung Haji, Maybank Islamic, Bank Islam, PNB dan pelbagai agensi lain. Majlis itu telah disempurnakan dengan kehadiran pengerusi Lembaga Pengarah UMK, Datuk Profesor Dr. Hassan Basri Awang Makdahan dan Ahli Jawatan Kuasa Pemegang Amanah Tabung Endowment dan juga mantan Naib Chancellor pertama UMK, Profesor Emeritus Datuk Insinyur Teknologis Dr. Zainal Muhammad. Dalam majlis yang sama, UMK turut menerima sumbangan zakat daripada 4 agensi utama iaitu Maybank Islamic Berhad sebanyak RM150,000, Perumahan Kinrara Berhad sebanyak RM40,000, Telekom Malaysia sebanyak RM30,000 serta Bank Muamalat sebanyak RM20,000 sekaligus memperkukuhkan lagi inisiatif kebajikan pelajar universiti ini khususnya dalam meringankan beban kewangan golongan asnaf serta memastikan kesinambungan pengajar mereka dapat diteruskan dengan lebih terjamin.